Walaupun dikata apalah membebel saja, dengar kalau ibu bapa cakap. Tak ada hak yang lebih besar setelah hak Allah dan Rasulnya melebihi daripada hak ibu bapa. Manusia tak ada yang luput daripada salah, tapi jangan sekali-kali memandang hina kepada ibu bapa. Justru kita ajar anak-anak kita daripada basikal lajak dengan dihad dan dibataskan, dipandu dan dididik, diasuh. Sementara hampir waktu cuti sekolah dan waktu cuti sekolah, bagaimana kita nak mengisi anak kita. Bukanlah kita nak bebaskan dan bukanlah kita nak kongkong. Bab kata kita kena beri hak akan haknya. Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Pernahkah anda rasa gaji anda cuma singgah atau lalu sebentar? Sebelah tangan menghulur wang untuk lampin dan yuran sekolah anak. Sebelah lagi tangan menghulur wang belanja ubat dan keperluan ibu bapa di kampung. Dan berdiri di tengah-tengahnya adalah diri anda sendiri yang terkapai-kapai seakan-akan lemas. Ia bukan sekadar masalah ekonomi. Ia adalah fenomena global yang kini semakin merebak di kalangan umat Islam. Fenomena yang dinamakan generasi sandwich. Di atas, ibu bapa yang sedang menua dan memerlukan bantuan kewangan kerana sudah tidak sihat untuk bekerja. Di bawah, anak-anak yang semakin membesar dan belum memahami maksud kesusahan. Manakala jiwa, tenaga dan semangat anda semakin nipis, dihimpit tekanan. Mengapa generasi sandwich ini boleh terlahir? Pertama adalah faktor demografi. Alhamdulillah, umur rakyat Malaysia secara purata semakin panjang. Ibu bapa kita diberikan kemampuan untuk hidup dengan lebih lama. Namun usia emas ini datang dengan kos perubatan yang tinggi. Seringkali ketika simpanan mereka sudah susut atau habis. Kedua adalah faktor ekonomi. Trend kini melihat golongan muda berkahwin makin lambat dan dikurniakan anak pada usia yang lebih lewat. Ini bermakna pada waktu ibu bapa kita mula uzur dan memerlukan penjagaan rapi, anak-anak kita pula masih kecil dan belum mandiri. Dua beban kewangan besar ini bertembung serentak di atas bahu generasi ini. Mungkin ramai dari generasi sandwich ini yang memendam rasa dan sering bertanya kepada diri sendiri, adakah aku anak derhaka jika tidak mampu memberi wang bulanan kepada emak ayah kerana gaji hanya cukup untuk isteri dan anak-anak? Islam itu agama fitrah dan tidak akan zalim. Benar, birrul walidain atau berbakti kepada ibu bapa adalah wajib. Malah ia adalah amalan yang sangat dituntut selepas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama menjelaskan bahawa dalam fiqh nafkah ada tertib keutamaan yang perlu kita faham. Nafkah bermula dengan diri sendiri, kemudian isteri dan anak-anak yang merupakan tanggungan mutlak. Selepas itu barulah ibu bapa sekiranya mereka miskin dan tidak mampu. Jika seseorang itu sememangnya tidak mampu, maka Allah tidak membebankan hamba-Nya di luar kemampuan. Tetapi jika orang itu mampu, namun membiarkan ibu bapa melarat demi gaya hidup mewah, itu adalah satu kezaliman dan dosa besar. Justru bagi generasi sandwich, bagaimanakah cara untuk mahu keluar dari himpitan ini? Pertama ialah untuk mengurus ekspektasi sendiri dan keluarga. Tanggungjawab menjaga ibu bapa adalah tanggungjawab bersama adik-beradik. Jangan pendamkan seorang diri. Jika kita tidak cukup wang, sumbangkan masa dan tenaga. Jika yang lain sibuk tetapi berada, mereka yang mampu menyumbangkan wang. Komunikasi ini perlu berlaku secara jujur. Beberapa prinsip komunikasi Islam yang telah dinyatakan dalam Al-Quran, antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, perkataan yang baik dan kemaafan adalah lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan perbuatan atau perkataan yang menyakitkan hati.
Namun di sebalik perancangan kewangan, di sebalik kekusutan dan tekanan yang dihadapi, orang Islam tidak boleh lupa kepada ikhlas. Kepada kita sebagai anak, ikhlaskanlah apa yang kita beri. Walaupun nilainya kecil, hulurkanlah dengan wajah yang manis, bukan dengan muka yang masam atau keluhan yang berat. RM10 yang diberi dengan keikhlasan dan kasih sayang adalah jauh lebih berkat daripada RM500 yang diberi dengan rasa terpaksa. Jangan biarkan ibu bapa kita rasa diri mereka sebagai beban yang menyusahkan hidup kita. Dan kepada kita sebagai ibu bapa, ikhlaskanlah menerima kemampuan anak. Mungkin anak kita tidak kaya seperti anak orang lain. Mungkin mereka sedang bergelut dengan hutang yang mereka tidak mahu ceritakan kerana tidak mahu kita susah hati. Redalah dengan sedikit rezeki yang mereka hulurkan. Doa reda seorang ibu itu mampu membuka pintu rezeki yang lebih luas untuk anak di kemudian hari. Apabila anak memberi tanpa mengungkit dan ibu bapa menerima tanpa membanding, di situlah turunnya barakah. Dan apabila ada barakah, yang sedikit akan terasa cukup. Tergolong dalam generasi sandwich adalah ujian yang berat. Ia menuntut kesabaran tahap tinggi, sabrun jamil. Namun ingatlah, setiap sen yang anda korbankan untuk ubat ayah anda, setiap peluh yang menitik mencari rezeki untuk anak isteri, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang melihatnya. Ianya adalah jihad ekonomi kita.